Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Sebelum saya meneruskan pembicaraan ini, ingin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Niklin Anak Ami, bernombor matrik P157306. Untuk kursus kemahiran interpersonal dan kemahiran berfikir dalam pendidikan ini, untuk kumpulan kami, iaitu kumpulan 17, akan membentangkan satu tajuk, iaitu program pemecutan kognitif ataupun Cognitive Acceleration. Ini adalah merupakan ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama adalah Nurul Atikah. Yang kedua adalah Muhammad Aiman Hakimi yang merupakan ketua kumpulan kami. Yang ketiga adalah Muhammad Aiman Firdaus. Yang keempat, Laisha Hui, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Seterusnya untuk pengenalan, program pemecutan kognitif ini sebenarnya berasaskan gabungan antara teori Piaget dan teori Vygotsky yang menekankan pembangunan keupayaan pelajar dalam memproses maklumat. Sekiranya kita lihat daripada sudut pedagogi itu sendiri, program ini sebenarnya merupakan strategi metakognitif untuk membantu pelajar untuk memantau, menilai serta menyesuaikan cara mereka dalam menyelesaikan tugasan, terutamanya dalam tugasan berkumpulan ataupun tugasan individu. Malah program ini juga yang merupakan satu penyoalan, kerja kolaboratif, penyelesaian masalah, pembelajaran kendiri dan sebagainya. Sekiranya kita lihat daripada sudut pendidikan, program ini tadi digunakan untuk membezakan pencapaian akademik, mengukur kemahiran asas pembelajaran dan meningkat keupayaan pelajar dan fikiran aras tinggi, terutamanya untuk memberi penekanan kepada pelajar dalam menilai perkembangan pembelajaran mereka. Malah, pemecutan kognitif ini sebenarnya dilaksanakan di dalam beberapa subjek seperti matematik dan sains, seperti contohnya CAME dan CASE, maksudnya Cognitive Acceleration, Mathematics of Education dan Cognitive Acceleration, Science of Education. Malah program ini juga merupakan satu mekanisme yang berfungsi sebagai mempercepatkan proses pembangunan potensi intelektual pelajar serta dia meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran sepanjang hayat. Secara keseluruhannya, pemecutan kognitif ini sebenarnya secara tidak langsung membantu pelajar remah membina suasana yang menarik sepanjang PDPC sedang berlangsung. Sebenarnya, program pemecutan kognitif ini adalah dapat membantu pencapaian terutamanya dalam pelajar lemah. Seterusnya, saya serahkan pembentang ini kepada rakan saya seterusnya. Untuk bahagian teori yang kumpulan kami pilih, antaranya teori Piaget. Okey, teori Piaget selaras dengan KASR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, dan KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid, pembangunan potensi intelek secara progresif. Teori Piaget juga menjelaskan perkembangan kognitif berlaku seiring perkembangan sosial dan moral. Sebagai contoh, mata pelajaran sains ialah dengan melakukan aktiviti hands-on, eksperimen mudah perubahan haba untuk membantu murid menghubungkan konsep dengan pengalaman sebenar. Seterusnya, teori Vygotsky. Teori sosial budaya Lev Vygotsky yang memberikan penekanan terhadap interaksi sosial, bahasa dan budaya sebagai asas perkembangan kognitif. Menurut kenyataan Farhana pada 2022, konsep Zone Proximal Development menunjukkan bahawa murid mampu mencapai tahap pembelajaran lebih tinggi dengan bimbingan dan sokongan daripada guru atau rakan sebaya yang lebih mahir. Contoh, guru matematik boleh menggunakan strategi rakan tutor untuk membantu murid lemah menyelesaikan masalah bukan rutin. Murid yang lebih mahir membantu menerangkan langkah-langkah sambil guru memantau perkembangan zone proximal development. Seterusnya, teori pemprosesan maklumat. Pembelajaran berlaku melalui 3 struktur utama iaitu memori sensori, memori jangka pendek dan memori jangka panjang.
Teori pemprosesan maklumat ini menegaskan kecekapan mental sebagai asas pembelajaran berkesan. Menurut kenyataan Idris dan Hamid pada 2023, aktiviti yang melibatkan manipulasi maklumat seperti mengklasifikasi, membandingkan dan menganalisis dapat meningkatkan kapasiti memori kerja dan kecekapan penyelesaian masalah murid. Sebagai contoh, dalam subjek matematik, guru boleh meminta murid membandingkan dua kaedah penyelesaian yang berbeza untuk soalan operasi campuran bagi melatih pemprosesan logik. Untuk kesimpulan bahagian teori, teori kumpulan kami mendapati tiga teori yang digunakan dalam kajian ini iaitu teori Piaget, teori Vygotsky dan teori pemprosesan maklumat. Hal ini demikian, perpaduan teori ini selari dengan tuntutan falsafah pendidikan Malaysia. Kesemua teori ini menyokong pembelajaran aktif, kolaboratif, inkuiri dan penyelesaian masalah komponen teras pendidikan abad ke-21 serta amalan STEM dalam kurikulum Malaysia. Secara ringkasnya, teori Piaget membantu guru memahami tahap perkembangan kognitif murid. Teori Vygotsky memberikan kerangka sokongan sosial melalui scaffolding dan kolaborasi. Teori pemprosesan maklumat memastikan strategi pengajaran membantu murid memproses, menyusun dan mengaplikasikan maklumat secara aktif. Program pemencatan kognitif atau Cognitive Acceleration semakin relevan dalam pendidikan abad ke-21 kerana fokus pembelajaran kini bukan lagi sekadar menghafal fakta tetapi membina pemikiran aras tinggi seperti menganalisis, menilai dan mencipta. Pendekatan ini membantu murid berfikir secara lebih mendalam melalui aktiviti yang mencabar pemikiran rutin mereka dan menggalakkan penaklukan logik. Kajian terkini oleh Rahman dan Abdullah dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahawa pelaksanaan pemencatan kognitif mampu meningkatkan keupayaan penaklukan murid secara signifikan, khususnya apabila aktiviti pembelajaran direka secara berstruktur dan reflektif. Oleh itu, program ini sangat penting untuk menyokong transformasi PDPC masa kini kerana ia bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik, malah membentuk murid yang lebih kritis, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, pendekatan pemencatan kognitif ini diaplikasikan melalui pembelajaran inquiry, iaitu pendekatan yang memberi peluang kepada murid untuk meneroka, bertanya dan membina kefahaman melalui pengalaman sendiri. Dalam PDPC sebenar, sebagai contoh, dalam mata pelajaran sains, murid boleh diminta membuat ramalan sebelum menjalankan eksperimen perubahan suhu dan seterusnya membandingkan hasil sebenar dengan jangkaan mereka. Dalam geografi pula, murid menyiasat punca banjir setempat melalui analisis peta, foto, udara dan temu bual komuniti, manakala dalam bahasa Melayu, murid menjalankan inquiry teks dengan menilai mesej tersirat cerpen menggunakan bukti daripada teks. Menurut Hassan dan Mohtar 2023, pengalaman pembelajaran inquiry seperti ini mampu merangsang pemikiran abstrak kerana murid menghubungkan maklumat dan membuat inference secara sistematik. Secara keseluruhannya, pendekatan ini melahirkan murid yang lebih aktif, reflektif dan mampu membuat penaklukan berasaskan bukti serta mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Selain itu, aplikasi Cognitive Acceleration turut diperkukuh melalui penggunaan konflik kognitif, satu situasi yang mencabar jangkaan murid dan mencetuskan pencanggahan dengan pengetahuan sedia ada. Sebagai contoh, dalam matematik, murid diberikan soalan bukan rutin yang mempunyai lebih daripada satu jawapan betul dan diminta membuktikan strategi paling efisien. Dalam sains pula, eksperimen seperti lilin yang padam apabila ditiup dengan balang tetapi paras air meningkat digunakan untuk mencetuskan persoalan dan menilai semula kefahaman tentang pembakaran. Manakala dalam pendidikan moral, murid dihadapkan dengan dilema etika, mempunyai dua pilihan, betul dan perlu berhujah berdasarkan prinsip moral yang berbeza. Menurut Samsudin dan Zainal 2022 hingga 2024, konflik kognitif membantu murid menstruktur semula pemikiran melalui justifikasi berasaskan bukti. Proses ini bukan sahaja mengukuhkan kefahaman konsep, malah membina keupayaan penaklukan logik, pemikiran reflektif dan sikap tidak menerima maklumat secara pasif selaras dengan matlamat utama Cognitive Acceleration. Seterusnya, pelaksanaan program ini diperkaya melalui pendekatan pembelajaran berperingkat atau scaffolding, iaitu sokongan sementara yang diberikan kepada murid sehingga mereka mampu menyelesaikan tugasan
kompleks secara berdikari. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu, guru memulakan penulisan karangan dengan peta minda dan ayat terarah sebelum murid menghasilkan karangan lengkap. Dalam matematik pula, algoritma operasi bahagi diajar secara langkah demi langkah menggunakan bahan manipulatif sebelum murid beralih kepada simbol abstrak, manakala dalam sejarah murid melengkapkan garis masa separa lengkap sebelum membina garis masa sendiri tanpa bantuan. Menurut Mahmud 2021 hingga 2023, scaffolding mengurangkan beban kognitif dan meningkatkan keupayaan murid mengaplikasikan pemikiran aras tinggi dengan lebih yakin melalui peralihan berperingkat daripada bimbingan guru kepada pembelajaran kendiri. Murid bukan sahaja memahami kandungan dengan lebih mendalam, malah membina autonomi dan fleksibiliti kognitif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini melahirkan murid yang mampu menyelesaikan tugasan kompleks secara berstruktur dan berkeyakinan selari dengan matlamat utama cognitive acceleration. Tambahan pula, pendekatan pemencatan kognitif menjadi semakin relevan apabila digabungkan dengan teknologi digital yang membolehkan murid meneroka konsep secara visual, interaktif dan autentik. Sebagai contoh, dalam sains, simulasi interaktif membolehkan murid mengubah pemboleh ubah seperti sudut, daya atau ketinggian bagi memahami hubungan sebab dan akibat. Dalam matematik, aplikasi geometri dinamik membolehkan murid memanipulasi bentuk dan menguji postulat secara masa nyata, manakala dalam geografi, peta digital dan imej satelit membantu murid menganalisis perubahan guna, tanah dan pola urbanisasi. Menurut Latif dan Halim 2021 hingga 2024, teknologi bukan sekadar bahan bantu mengajar, tetapi pemangkin perkembangan kognitif kerana ia menjadikan konsep abstrak lebih konkret dan dinamik. Keupayaan murid memanipulasi pemboleh ubah secara langsung membolehkan mereka membina hipotesis, menguji andaian dan menilai implikasi perubahan dengan segera. Hal ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman konseptual, malah mengukuhkan pemikiran sebab akibat serta menghubungkan teori dengan aplikasi dunia sebenar secara bermakna. Akhir sekali, pendekatan pembelajaran berasaskan masalah atau problem-based learning PBL turut menyokong perkembangan kognitif murid secara mendalam kerana ia menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia sebenar. Sebagai contoh, dalam reka bentuk dan teknologi RBT, murid mereka bentuk struktur menggunakan bahan terhad dan menambah baik reka bentuk berdasarkan ujian ketahanan. Dalam pendidikan jasmani dan kesihatan, murid menganalisis masalah gaya hidup tidak sihat dan mencadangkan program intervensi yang realistik. Manakala dalam ekonomi, murid menilai isu inflasi menggunakan data sebenar sebelum merangka cadangan polisi. Menurut Halim dan Noor 2023 hingga 2025, murid mengekstrak maklumat, menilai alternatif dan membuat keputusan berasaskan rasional yang kukuh. Proses mengenal pasti masalah, menganalisis data dan merangka penyelesaian ini membina kemahiran penaklukan kritis serta sikap reflektif. Justeru, PBL berfungsi sebagai pelengkap strategik kepada pemencatan kognitif dengan melahirkan murid yang mampu mengaplikasi pengetahuan secara autentik dan bermakna. Walaupun program pemencatan kognitif mempunyai potensi besar untuk membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi murid, pelaksanaannya berdepan beberapa cabaran utama. Antara cabaran paling ketara ialah tahap kesefahaman guru yang masih rendah terhadap falsafah dan prinsip asas kognitif acceleration. Menurut Latif dan Halim pada tahun 2021, ramai guru menganggap pendekatan ini sebagai aktiviti tambahan, bukan sebahagian daripada PDP arus perdana. Akibatnya, aktiviti seperti konflik kognitif, penakulan dan perbincangan mendalam sering diketepikan atas faktor kekangan masa dan tekanan menyiapkan silibus. Dalam sains, guru cenderung memberi jawapan terus tanpa memberi ruang murid meramal atau berhujah. Manakala dalam matematik, tugasan bukan rutin sering diganti dengan latihan pengiraan berulang demi persediaan peperiksaan. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan program pemencatan kognitif menjadi tidak konsisten dan kurang berkesan apabila tidak diintegrasikan secara menyeluruh dalam PDP harian. Murid kehilangan peluang membina pemikiran reflektif dan analitikal sekaligus menghadkan impak program terhadap perkembangan kognitif mereka. Selain isu kefahaman guru, kekangan masa dalam jadual PDP turut menjadi cabaran utama pelaksanaan program pemencatan kognitif. Pendekatan ini memerlukan masa yang mencukupi untuk proses inquiry, perbincangan mendalam dan refleksi, sedangkan tempoh PDP kebiasaannya hanya antara 30 hingga 40 minit. Menurut Yahya dan Karim 2020, beban kurikulum yang padat mendorong guru memberi keutamaan kepada pencapaian peperiksaan, menyebabkan
menyebabkan aktiviti berasaskan pemikiran aras tinggi sering diketepikan. Sebagai contoh, aktiviti konflik kognitif yang menuntut murid menganalisis idea bercanggah memerlukan masa yang panjang namun sukar dilaksanakan dalam jadual harian. Akibatnya, pembelajaran menjadi berorientasikan penyampaian kandungan secara pantas dan berfokus kepada hasil jangka pendek. Kekangan masa ini menghalang murid melalui keseluruhan kitaran pemecutan kognitif. Seterusnya, menghadkan keberkesanan program dalam membentuk pemikiran kritis, analitikal dan reflektif secara berterusan. Seterusnya, kefasihan pedagogi guru dalam mengendalikan aktiviti yang mencabar pemikiran murid turut menjadi isu kritikal dalam pelaksanaan program pemecutan kognitif. Tidak semua guru mempunyai kemahiran untuk membimbing murid melalui kaedah, scaffolding atau soalan aras tinggi yang dapat membina penaklukan secara berperingkat. Menurut Hassan dan Mokhtar 2019, sebahagian guru cenderung kembali kepada kaedah pengajaran tradisional yang berpusatkan guru apabila murid gagal mengikuti aktiviti mencabar. Sebagai contoh, dalam penyelesaian masalah matematik bukan rutin, guru sering memberikan jawapan secara langsung berbanding membimbing murid membina pemahaman sendiri. Keadaan ini menyebabkan objektif program untuk merangsang pemikiran kritis dan operasi formal sukar dicapai sepenuhnya. Kekurangan kefasihan pedagogi ini bukan sahaja menjejaskan keberkesanan aktiviti pemecutan kognitif, malah turut menghadkan perkembangan kemahiran insania murid seperti kreativiti, daya analisis dan pemikiran reflektif. Selain itu, perbezaan tahap keupayaan murid turut menjadi cabaran signifikan dalam pelaksanaan program pemecutan kognitif. Dalam satu kelas, murid mempunyai kadar perkembangan kognitif yang berbeza-beza dan keadaan ini memberi kesan kepada keberkesanan aktiviti yang memerlukan pemikiran abstrak. Menurut Rahman dan Abdullah 2020, murid berkeupayaan rendah sering berasa terpinggir atau tertekan apabila tidak mampu mengikuti perbincangan aras tinggi yang dijalankan bersama murid lain. Sebagai contoh, aktiviti membina hipotesis dalam mata pelajaran sains mungkin terlalu mencabar bagi murid yang masih bergelut dengan konsep asas. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti secara berperingkat melalui strategi pembelajaran, diferensiasi dan scaffolding agar semua murid dapat terlibat secara aktif. Kegagalan menangani perbezaan kemampuan ini berpotensi mewujudkan jurang perkembangan kognitif sekaligus mengurangkan impak keseluruhan program murid peningkatan pemikiran aras tinggi murid. Dalam konteks penggunaan teknologi, walaupun alat digital mampu menyokong perkembangan kognitif, akses yang tidak seimbang antara murid di bandar dan luar bandar masih menjadi isu utama. Latif dan Ruslan 2022 menjelaskan bahawa kekurangan peranti serta capaian internet yang tidak stabil mengekang pelaksanaan aktiviti simulasi digital, analisis data dan pembelajaran berasaskan penyiasatan secara dalam talian. Sebagai contoh, sekolah di kawasan pedalaman tidak dapat melaksanakan simulasi eksperimen maya yang berpotensi meningkatkan pemikiran abstrak murid. Implikasi daripada kekangan ini ialah pelajar yang kurang bernasib baik berisiko ketinggalan dalam membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi sekaligus menjejaskan kesamarataan peluang pembelajaran. Oleh itu, terdapat keperluan mendesak untuk menyediakan infrastruktur digital yang seimbang dan sokongan teknologi yang menyeluruh agar semua murid dapat memanfaatkan sepenuhnya program pemecutan kognitif. Selain itu, sikap murid sendiri mencari cabaran signifikan dalam pelaksanaan program pemecutan kognitif. Aktiviti pemecutan kognitif menuntut murid bersikap aktif, berdikari dan berani mengemukakan idea. Namun, budaya pembelajaran pasif yang telah lama bertapak menyebabkan ramai murid kurang bersedia menghadapi aktiviti sebegini. Aziz dan Mahmud 2021 melaporkan bahawa sebilangan murid lebih selesa menerima jawapan terus daripada guru berbanding meneroka penyelesaian sendiri. Sebagai contoh, dalam aktiviti problem-based learning, murid sering menghadapi kesukaran memulakan langkah penyelesaian kerana kurang yakin membuat keputusan sendiri dan takut melakukan kesilapan. Implikasi daripada situasi ini ialah keberkesanan program menjadi terhad kerana murid tidak dapat membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi.
penyelesaian masalah dan kreativiti yang kritikal untuk pembelajaran abad ke-21. Oleh itu, strategi pedagogi yang menyokong pelibatan aktif murid, bimbingan berstruktur dan aktiviti berperingkat amat diperlukan bagi membina keyakinan serta kemahiran kendiri murid. Selain itu, kekurangan bahan atau modul terstruktur yang selaras dengan keperluan Cognitive Acceleration menjadi cabaran besar di Malaysia. Walaupun terdapat projek antarabangsa seperti CASE and CAMP, guru sering menghadapi kesukaran untuk mengadaptasinya kepada konteks tempatan. Menurut Yusof 2024, bahan pembelajaran berasaskan pemikiran abstrak perlu disesuaikan mengikut budaya, tahap bahasa dan kehidupan harian murid bagi memastikan tugasan difahami dengan jelas. Sebagai contoh, modul CAMP asal menggunakan situasi membeli lemons and lime, sedangkan murid Malaysia lebih mudah memahami konteks membuat air sirap atau teh tarik. Jika guru gagal menukar konteks ini, murid mungkin keliru dengan cerita, bukan konsep matematik. Begitu juga dengan projek CASE, tugasan fenomena cuaca barat tanpa penyesuaian iklim tempatan menyebabkan murid hilang fokus terhadap objektif saintifik. Kekurangan modul yang sesuai berisiko menjadikan aktiviti terlalu mudah atau terlalu sukar, mengurangkan elemen konflik kognitif dan peluang murid membina kemahiran analitikal, kreativiti dan logik. Oleh itu, penyediaan modul tempatan yang berstruktur dan sesuai dengan kurikulum Malaysia adalah kritikal untuk memastikan objektif kognitif acceleration tercapai secara efektif. Selain itu, beban kerja guru yang semakin meningkat turut menjejaskan pelaksanaan program pemecutan kognitif. Guru perlu mengurus pelaporan PDP, analisis data murid dan tugasan pentadbiran sehingga kekurangan masa untuk merancang aktiviti berkualiti yang memerlukan kreativiti dan perancangan rapi. Syafi dan Hamid 2019 menjelaskan bahawa guru yang tertekan cenderung mengurangkan aktiviti berfokuskan pemikiran aras tinggi seperti perbincangan mendalam atau dialog sokratik. Selain itu, sokongan kepimpinan sekolah yang tidak mencukupi turut menjadi halangan. Kajian Karim dan Jamal 2021 menunjukkan bahawa tidak semua pemimpin sekolah memberi keutamaan kepada amalan pengajaran berfokuskan kognisi mendalam. Sebagai contoh, sesetengah sekolah lebih menekankan keputusan peperiksaan jangka pendek berbanding perkembangan kognitif jangka panjang murid. Kekurangan sokongan dan masa ini menyebabkan aktiviti pemecutan kognitif tidak dilaksanakan secara konsisten, sekaligus menjejaskan pembangunan operasi formal, kemahiran berfikir kritis dan kemampuan murid untuk mengaplikasikan pemikiran aras tinggi dalam situasi baru. Oleh itu, penyelarasan antara pengurusan beban kerja guru dan sokongan kepimpinan sekolah adalah kritikal untuk memastikan keberkesanan program. Akhir sekali, penilaian berasaskan peperiksaan menjadi cabaran utama dalam pelaksanaan program pemecutan kognitif. Walaupun KSSM menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, format peperiksaan masih memberi tumpuan kepada jawapan tepat berbanding proses pemikiran. Abdullah dan Nur 2020 menjelaskan bahawa selagi sistem penilaian tidak berubah, guru akan terus menekankan teknik menghafal dan latihan peperiksaan sekaligus menghadkan peluang murid untuk membangunkan pemikiran kritis dan operasi formal. Keadaan ini menunjukkan bahawa transformasi pedagogi tidak dapat berlaku sepenuhnya jika kurikulum, pedagogi dan penilaian tidak selaras. Oleh itu, untuk memastikan keberkesanan program pemecutan kognitif, perlu ada penyelarasan yang kukuh antara kurikulum, pedagogi dan sistem penilaian supaya murid berpeluang mengembangkan kemahiran berfikir, analisis dan kreativiti secara menyeluruh. Kesimpulannya, saya akan membentangkan rumusan mengenai program pemecutan kognitif. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, program ini bertujuan untuk membantu murid membangunkan pemikiran aras tinggi. Program ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan seperti inquiry, konflik kognitif, scaffolding, PBL serta penggunaan teknologi interaktif. Selain itu, program ini dapat memberi kesan positif terhadap kemahiran kognitif dan juga metakognitif murid. Murid menjadi lebih bermotivasi, lebih kreatif dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka. Namun begitu, pelaksanaan program pemecutan kognitif menghadapi beberapa cabaran. Antaranya adalah kefahaman guru yang masih rendah,
kekangan masa serta perbezaan tahap keupayaan murid. Di samping itu, kekurangan modul tempatan, sistem penilaian yang terlalu berfokus kepada hafalan dan sokongan kepimpinan yang turut menjadi halangan. Oleh itu, penyelarasan dari segi kurikulum, pedagogi, penilaian dan latihan guru amat penting. Langkah ini perlu diambil bagi memastikan program ini memberi impak maksimum terhadap perkembangan intelektual murid serta dapat meningkatkan kualiti pendidikan secara keseluruhan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.